Apalagi dengan kita hairan pemimpin-pemimpin Melayu yang kemudian-kemudiannya tidak boleh fikir apa lagi yang mereka nak buat untuk orang Melayu. Seperti mana pemimpin dulu boleh fikirkan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kita kembali dalam segmen Pertiwi Podcast. Ini adalah episod yang keempat. Bagi yang baru saja menonton segmen ini, saya Azman Jamal, host untuk program ni. So, baiklah. Pada Selasa lepas, Sekretariat Gabungan Badan Bukan Kerajaan atau NGO Islam telah mengadakan satu sidang media yang mana mereka menyatakan akan menganjurkan satu himpunan iaitu Perhimpunan Melayu Berdaulat di Sogo atau Jalan Tuanku Abdul Rahman pada 24 Mei atau hari Sabtu. Dan kebetulan pula pada waktu yang nak diadakan ini akan juga ada satu event yang besar yang sedang berlaku iaitu Persidangan ASEAN yang ke-46 yang mana ia dilaporkan akan berlangsung di seluruh negara. Jadi ketika NGO Islam ni mengumumkan bahawa akan ada satu perhimpunan ini, telah berlaku orang kata pertukaran pandangan atau orang kata reaksi yang bercampurlah di media sosial. Ada yang mempersoalkan kenapa nak kena buat himpunan ketika berlakunya satu event besar ini. Adakah terdapat ajadah-ajadah tertentu? Jadi untuk menjawab soalan-soalan itu, bersama saya di studio Pertiwi Podcast hari ini ialah Tuan Syed Hassan Syed Ali, Presiden Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia. Jadi Tuan Syed, terima kasih banyaklah kerana sudi meluangkan masa bersama Pertiwi Podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Pertiwi TV jemput saya. Tuan, saya rasa Tuan beberapa bulan lepas Tuan pun datang sini juga. Cuma program yang berbeza. Okay. So terus satu saya cakap selamat kembali. Selalu saya cakap selamat datang. Dah berapa kali dah. So Tuan, macam saya cakap tadi lah, kalau boleh saya nak straight to the point lah. Sebab himpunan ni pun tak lama lagi dah. Dan saya tahu Tuan pun sangat busy. Mungkin kita boleh start dulu. Apa matlamat Perhimpunan Melayu Berdaulat ini? Matlamat dia adalah untuk terutamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum semua kepada para penonton dan terima kasih pada TV yang kerap juga panggil saya. Jadi terus kita ke soalan tersebut. Matlamat dia, kita ini baru pertama kali perhimpunan besar yang bakal diadakan ketika kerajaan baru. Walaupun dah dekat 3 tahun, kita panggil kerajaan baru kerana Perdana Menteri yang barulah. Perdana Menteri yang baru dengan kabinet yang baru dan satu kabinet yang bercampur aduk dengan parti-parti yang sebelum ni seteru mereka. Termasuk juga UMNO ataupun BN sendiri. Jadi dalam masa 3 tahun ni, bukan tidak pernah berlaku isu-isu yang kita NGO Melayu tak puas hati di zaman pimpinan ataupun kerajaan sebelum ni, sebelum kerajaan yang sekarang ni. Tapi sejak 3 tahun ni, kita NGO Melayu melihat keadaan yang lebih parah lah. Isu-isu Melayu dan Islam. Kalau kita lihat isu-isu bila saja mereka naik berkuasa, kepentingan Melayu diusik dulu. Kepentingan Islam juga diusik dulu. Seolah-olah mereka berdendam dalam isu ni. Jadi lepas tu meleret dengan banyak isu sehingga kan kita rasa kita perlu adakan satu perhimpunan besar untuk memberitahu kerajaan yang ada sekarang supaya kami orang Melayu majoritinya, ada pihak yang kata siapa kamu nak mewakili semua Melayu? Tak, memang tak semua Melayu. Ada setengah Melayu tu memang tak ada fikir lagi masa depan Melayu. Ada Melayu yang liberal, ada Melayu tak kisah. Ini majoriti Melayu. Majoriti Melayu kalau kita lihat dari segi pilihan raya yang lepas, kita boleh lihat majoriti Melayu tu ke mana. Kenapa majoriti Melayu tidak menyokong kerajaan yang ada sekarang? So sebab itulah kita tak sebut semua Melayu. Perhimpunan ni adalah kerana majoriti orang Melayu sangat-sangat rasa keadaan sekarang makin teruk
hak kepentingan Melayu diusik, hak agama juga tidak dipedulikan, dan masa depan kita lihat agak lebih mencabar jika kerajaan ni berterusan begini. Itu sebab kami bersetuju untuk adakan satu perhimpunan besar. Ini pun dikatakan ramai di kalangan kami juga bukan besar. Ini peringkat awal. Tapi peringkat awal ni pun kira dah besar lah untuk 3 tahun yang ada kerajaan baru ni. Itu matlamat kita. Untuk bagi tahu yang kita serius sangat kecewa dengan cara pemerintahan kerajaan yang ada sekarang ni. So Tuan, ada macam sasaran peserta untuk hadir ke? Dan mungkin Tuan boleh jelaskan jugalah, sebab saya perasan Sogo ni adalah satu tempat yang memang cukup orang kata famous lah untuk dijadikan sebagai tempat himpunan. Mungkin Tuan boleh jelaskan berapa sasaran dan kenapa pilih lokasi itu? Kita sasaran kita lebih kurang 10 hingga 15 ribu. Dan kita harap benda tu lebih, jumlah tu lebih. Dan pilihan tempat di situ, hari Sabtu situ memang ramai orang. Dan kita nak orang ramai, majoritinya situ adalah pengunjung-pengunjung orang Melayu. Tempat orang Melayu berkunjung, berbelah ataupun saja berjalan-jalan bersia-sia. Orang kata window shopping di situ, dan mungkin mereka ambil kesempatan bersama. Selain daripada memang kita target 15,000 yang akan datang daripada jauh, bukan saja nak datang KL untuk makan-makan angin, tidak. Ini purposely untuk berhimpun. Jadi kita pilih tempat dan tarikh tersebut. Tarikh tersebut tu pun yang kata peringkat awal tadi, masa peringkat awal tadi you sebut pasal serentak dengan sidang ASEAN pula ni kan. Kebetulan sebenarnya kita punya PC sidang media tu yang kita umumkan untuk adakan perhimpunan bukan hari Selasa lepas. Maksudnya hari Selasa lepas tu tarikhnya tak silap saya 20 hari bulan 20 hari bulan Mei. Sebenarnya kita dah umumkan 7 hari bulan Mei. Oh, awal lagi. Awal lagi. Masa tu kita dah umum buat PC pertama untuk mengumumkan program tersebut, program ni, perhimpunan ni. Masa tu sebenarnya kita semua tak perasan tarikh tu serentak dengan sidang ASEAN. Sidang kemuncak ASEAN. Tapi 24 tu belum mula lagi. Itu peringkat pegawai-pegawai je. Yang mula pemimpin-pemimpin ASEAN tu 26 hari bulan hingga 28. Jadi kita pilih tarikh tu memang tak terfikir, memang itu tak tahu. Ya, memang kita lihat sepanjang jalan summit ASEAN, Malaysia tuan rumah apa benda dah, tapi tak tahu tarikh tu bila. Semua orang tak perasan. Saya percaya semua orang tak perasan. So kalau kita buat sidang media hari 20 hari bulan yang baru ni, sudah tentu kita tahu tarikh dah ASEAN tu. Sebab kita dah umum awal, kita dah komit, kita dah buat perancangan, jadi kita tidak boleh undur, kita akan teruskan juga. Jadi janganlah nak kata kita sengaja nak sabotas kajian pasal ada sidang apa ni ASEAN, tapi secara tak langsung bagus jugalah perhimpunan ni. Dan di-highlightkan supaya kerajaan mungkin tak pandang sangat perhimpunan ni. Tapi bila dah diadakan time ASEAN Summit, mungkin kerajaan lebih ambil kisah sikit lah. Itu yang kita nak sampaikan. Jadi saya difahamkan dalam rasa berapa hari lepas tu, ada saya baca laporan media yang menyatakan notis perhimpunan ni sudah dihantar kepada pihak polis ya. Dimaklumkan. So macam mana so far, macam mana dengan progres itu? So kita dapat ini lagi dalam media banyak buat keluarkan kenyataan daripada PDRM mengatakan mereka dah menerima kita punya pemakluman beberapa hari yang lepas ikut syarat yang ditetapkan, dan mereka kata cuba nak berunding dengan pihak penganjur. Tak tahu berunding apa, kita ada hantar kita punya wakil. Mungkin akan dimaklumkan kepada kami semua dalam mesyuarat hari ini malam, insyaAllah ada lagi. Dan tapi memang dinyatakanlah ni, dinyatakan kami telah menghantar pemakluman, jadi kami dah ikut peraturan. Jadi di segi atas perhimpunan awam, perhimpunan aman kita dah laksanakan, iaitu menghantar pemakluman. Itu saja sebenarnya peraturan yang diperlukan. Tuan, mungkin Tuan boleh explain juga atau terangkan sikit, sebab tadi di-mention adalah
Sekretariat Gabungan NGO Islam. So berapa banyak NGO yang terlibat dalam himpunan ini? Ramai ni, kita mencapai kasus sendiri. Kita selalunya bersendirian. Kita tak masuk mana-mana gabungan kerana ahli kita ramai. Dan juga ahli-ahli NGO lain pun ramai, tapi mereka ada yang bergabung. Contohnya macam Ummah. Ummah dekat nak 300 lebih NGO di bawah Ummah saja. Scan, dia ada scan. Scan pun ada beratus juga. Begitu juga PPRM punya kumpulan, di bawah dia pun saya rasa itu hari dia orang buat persidangan tu dekat 190 lebih gabungan, mungkin lebih. Tapi total tu memang kita anggarkan lebih kurang dekat 800 ribu NGOs yang akan bersama lah. So Tuan Hakim, dan yang tadi saya cakap, yang gabungan besar, yang bersendirian kecil-kecil pun bersama juga ada. Okey Tuan, satu persoalan yang timbul apabila dinyatakan mengenai himpunan memperjuangkan kedudukan Melayu dan Islam ini. Dan kalau kita tengok, saya rasa isu ni bukan isulah, debat mengenai topik ini dah saya rasa daripada pentadbiran dulu lagi, yang mana terutamanya kaum bukan Melayu, mereka akan macam mempersoalkan kenapa orang Melayu selalu rasa diri mereka terancam. Adakah ini satu naratif atau persepsi yang diciptakan? Mungkin kat situ Tuan boleh explain sikit apa yang dimaksudkan dengan istilah Melayu semakin terancam ni. Okey. Sebelum saya jawab ini, tadi you ada tanya pasal siapa yang sebenarnya perlu bersama perhimpunan ni. Betul. Kita dah umumkan siapa saja rasa dia Melayu, hadirlah. Ini untuk orang Melayu, untuk orang Islam. Dan ada juga bukan Melayu, bukan Islam yang nak bersama, yang mereka selalu ikuti perkembangan negara kita. Ketika orang Islam majoritinya berkuasa, kesenangan pada orang kaum lain tak ada masalah. Jadi mereka ni ramai yang sebenarnya tidak setuju juga dengan kerajaan yang ada di bawah satu parti yang dipanggil, kita anggap chauvinis, yang terlalu nak tumpukan kaum dia sehingga mengusik hak kepentingan orang Melayu. So ada setengah tu, kalau kita lihat macam Profesor Profesor Dr. Kok Siong. Tengok dia jenis Chinese yang dia tahu sejarah apa semua. Jenis kaum yang tak lupa sejarah. Orang jenis tak lupa sejarah. Dan bukan dia seorang, ramai. Jadi semua orang, termasuk juga kaum lain yang rasa nak bersama, kita ala-alukan. Dan juga mana-mana pimpinan parti politik, kalau dia Melayu, dia datang sebagai orang Melayu. Jangan datang sebagai dia jawatan dalam parti politik. Maknanya ini perhimpunan rentas politik. Datanglah beramai-ramai. Itu yang tu. So balik pada soalan yang kenapa rasa terancam. Saudara Azman, kita dulu selepas kita dapat kemerdekaan, kita masih lagi mengangkat negara kita. Dan alhamdulillah time tu kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan Melayu dan Islam. Mereka membangunkan pelbagai kemudahan ataupun agensi ataupun jabatan ataupun anak syarikat, JLC semua, kebanyakannya demi kepentingan orang Islam dan Melayu. Dan walaupun tumpuan bagi kepada orang Islam dan Melayu, kaum lain ambil bahagian juga. Kalau kita contoh bagi projek jalan kepada orang Melayu, kaum tertentu dapat supply steamroll ataupun macam-macam peralatan semua. Kaum lainnya supply. Melayu dapat kontrak tu je dan menguruskannya. Pasir, batu, semua kepada kaum lain. So dulu bila banyak kepentingan Melayu diutamakan, macam Felda, macam Rizda, UiTM, apa semua ni, sampai sekarang ni masih lagi untuk kepentingan Melayu. Dan kepentingan Melayu tu juga tak mengenepikan peluang kaum lain.
Sebab tu kita lihat sepanjang kita merdeka, kaum tertentu terus menjadi kaya, bukan mundur. Kita yang masih mengangkat-angkat lagi walaupun ada keistimewaan orang Melayu. Tapi malangnya, selepas kita hilang 2/3, bukan kita lah, selepas kita lihat kuasa politik Melayu tu makin berkurangan, mula daripada 2008. Dan mulalah baik kerajaan yang lama dulu campur dengan sekarang ni, perlahan-perlahan kepentingan Melayu tu kita lihat memang dah. Jadi nanti kita boleh senaraikan lepas ni sikit apa benda yang kita rasa dah mula hilang dan benda tu makin serius sekarang. Yang itu yang puncanya kita rasa daripada 2008 sampai sekarang satu persatu kepentingan kita diusik. Dan banyak contoh nanti saya bagikan. Apalagi dengan kita hairan pemimpin-pemimpin Melayu yang kemudiannya tidak boleh fikir apa lagi yang mereka nak buat untuk orang Melayu. Seperti mana pemimpin dulu boleh fikirkan. Pemimpin dulu boleh fikirkan buat FREDA untuk orang Melayu, buat ISDA untuk orang Melayu, UiTM untuk orang Melayu, JAKIM untuk Islam, jabatan agama kolej Islam, sekolah-sekolah agama menengah, semua untuk orang Melayu. Bila kita berkuasa, kita bersatu, kita dapat buat semua tu. Jadi mula sekarang kita risau dengan keadaan politik kita orang Melayu berpecah, dengan makin hilang kepentingan kita. Itulah yang kita rasa risau. Kita rasa kepentingan Melayu tu makin lama makin serius, bakal lenyap satu hari nanti. Tapi Tuan, bila Tuan sebut tentang kepentingan Melayu kan, adakah dia berkait dengan identiti negara? Macam contoh dalam konteks ni saya menggunakan aspek bahasa lah, bahasa Melayu. Sebab kita tahu bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Dan kita nampak juga sekarang ni ramai yang suka, maaflah ni bahasa saya mungkin kasar sikit, tapi macam mendewa-dewakan bahasa asing. Dalam konteks ni bahasa Inggeris lah. Mereka selalu petikai, kenapa tak nak speaking? Kalau speaking ni you lagi bijak. Itu yang saya nampak persepsi lah. Sampai satu tahap mereka yang nak bercakap bahasa Melayu pun jadi segan. Bila pergi, ini saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya lah, sebab saya dah jadi wartawan dekat 10 tahun. Dan saya pernah tengok kadang-kadang ada certain wartawan ni, apabila kita nak bercakap, kita tahu orang tu contohlah level-level CEO Melayu dan Melayu, tapi kita kena cakap bahasa Inggeris. Kat situ saya dah mula rasa macam tak senang duduk lah kan. So itu saya nak tanya juga, adakah topik seperti ini, identiti negara ni consider sebagai isu, sebagai Melayu yang kepentingan Melayu yang Tuan cakapkan ni? Yalah, kita kadang nak tekankan sangat bahasa Melayu ni, kita kena fleksibel lah. Fleksibel dari segi orang kata, dari segi perniagaan, bisnes. Sebab itulah Jepun pun dah mula cakap bahasa Inggeris. Dia punya pegawai-pegawai dia kalau pergi keluar, China pun ramai bahasa Inggeris. Cuma yang kita marah kerana orang yang sepatutnya mempertahankan bahasa Melayu ni tidak membuat sesuatu yang betul, malah mereka lagi mendewa-dewakan. Contohnya pemimpin-pemimpin, MP yang membuat undang-undang ni semua, mereka lebih selesa bercakap kadang-kadang bahasa Inggeris dalam Dewan yang mulia, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sepatutnya dulu yang orang-orang lama ni sentiasa sebut dengan izin. Sekarang bukan jangan kata dengan izin je tak disebut, malah melerit-lerit berayat-rayat. Ada setengah kita lihat pemimpin kaum bukan Melayu sangat hebat bahasa Melayu dia. Dia bercakap dengan jelas apa semua. Ada pemimpin-pemimpin Melayu yang lebih-lebih di sudut dia kuah. Dahlah tak cakap nampak macam sumbang sikit dengan nahu terabur, dengan grammar, dengan dia punya perkataan-perkataan pun tidak jelas. Nak cakap Inggeris juga. Cakap Melayu apa salah? Ini dah jadi mula bila kata pemimpin tidak tegas, apalagi rakyat di bawah. Sebab tu kadang saya kecewa bila kita pergi kat mall-mall mana-mana, pasar raya, ada anak-anak bangsa kita sendiri yang jadi buat marketing di depan orang ramai. Approach kita ataupun dia pergi kepada kita untuk bertanya ataupun nak promote dia punya ni, dia mulakan bahasa Inggeris. Saya kalau tengok orang Melayu, budak Melayu cakap,
Adik orang Melayu adik? Cakap Melayu adik? Apa ni? Saya pergi kat Petronas. Dekat Dewan Philharmonic, apa benda dah. Dewan teater tu kan. Anak saya pergi sana nak tukar, buat print ticket. Saya tengok kaunter orang Melayu pakai tudung. Yang datang tu bukan orang Melayu pula tu kan. Cakap Inggeris dua-dua. Saya cakap lepas budak tu pergi tu, Dek, ini Melayu tadi, cakap Melayu je lah. Kenapa nak cakap? Tak tahu lah, dia datang. Saya kat sini cik, kalau dia orang datang mula cakap bahasa Inggeris, kita akan cakap Inggeris. No, you kena tegas. You duduk kat situ, you boleh tentukan. Tengok orang Melayu, beri salam dulu. Sebab dia pakai tudung. Then you cakap bahasa Melayu. Kalau dia orang nampak macam orang Melayu tapi dia orang Yaman ke apa, barulah you boleh ni. Tapi inilah masalah dia sekarang. Sama juga dengan JSC kita. Meeting board meeting semua bahasa Inggeris. Minit mesyuarat bahasa Inggeris. Jepun tu mesyuarat dia punya dekat board company besar-besar semua bahasa Jepun. Dan kita punya perjanjian bank semua dalam bahasa Inggeris. Bila kita boleh tukar dalam bahasa Melayu? Jepun punya perjanjian beli kereta, beli rumah semua bahasa Jepun. Kenapa kita tak boleh? Dah berpuluh tahun kita merdeka. Kita tak boleh betulkan benda ni ke? Sepatutnya kita punya ada Dewan Bahasa. Apa kerja Dewan Bahasa ni? Bayar allowance tinggi-tinggi, pengurusi dia, pegawai dia, apa dia. Setakat tukar bahasa Inggeris di Malaysia kan, di Melayu kan. Betul, saya faham. Ini yang kita kecewa. Kita habis duit. Kita ada letak pegawai, seronoklah dia. Dapat jadi pengurusi. Bila ada function menteri dia pun pergi. Pergi pun ada allowance. Ada CEO gaji 70-80 ribu. Sehari berapa gaji? Kalau 70-80 ribu. Kadang dekat 3 ribu sehari gaji. Ada function menteri pergi. Majlis pergi. Satu hari duduk 3 ribu. So apa dia buat? Dia tak boleh tegas dalam bahasa dia, dalam mesyuarat. Tak boleh tegas dalam paperwork dia. Semua nak bahasa Inggeris. JSC Melayu. Kalau kita tak tekan ni, kalau kita tak bersuara ni, tak bahasa, kalau boleh kita nak tegas depan muka dia, tunjal muka dia ni. Sebab apa kita marah? Sebab posisi yang dia orang dapat tu, sebab dia Melayu. Sebab kita bagi ni pasal dasar Melayu. JSC kerana kita utamakan Melayu. Kita form JSC, kita form swastakan agensi kerajaan ni, kita swastakan. Semua nak kasih Melayu dapat posisi yang bagus, gaji yang besar. Tapi bila dia dapat tempat, dia lupa. Ini nama yang Melayu lupa daratan. Saya pernah berjumpa dengan bawa satu grup perkasa berjumpa dengan Rapid Pengerang dulu. Masa isu nak ambil tanah orang kampung. Kita pun pergilah dengan perkasa Johor. Dia kata dia nak terangkan dulu dia masuk dalam dewan dekat Seri Iskandar punya. Dia nak maklumkan kita. Dia buat persembahan lah. Apa nak buat. Semua dalam bahasa Inggeris. Bila buka bahasa Inggeris saya pun tegur dia. Ini bahasa Inggeris ni tak ada bahasa Melayu ke? You nak jelaskan everything semua. Sekarang ni kita ada bahasa Inggeris ni pasal ni international apa semua. Tak kira international lah. Bahasa Melayu mesti ada. Lepas tu bahasa Inggeris. You punya projek ni berpuluh-puluh bilion. You belanjakan sikit, 1 juta ke 2 juta, upah pegawai, upah ahli bahasa. Tak boleh ke? You hormatilah bahasa kita. Terus terang. Dengan perkasa ni depan-depan kita tembak. Tak kasih muka. Dia bengang, dia malu ke, pedulilah. Dan bila kita jumpa kita, nanti dia cakap Melayu balik. Jadi tuan, inilah sebab tu NGO ni kita selalu tegas. Jangan kasih sangat, jangan please sangat dengan ni. Ini yang dimaksudkan sebagai identiti semakin terhakis tu. Yes, identiti. So tuan, bila tuan cerita pasal position yang dipegang oleh orang-orang Melayu ni, bagi saya satu benda yang menarik juga. Sebab saya pernah lah macam orang kata sembang-sembang kosong kan, cerita perbezaan kaum Melayu dan kaum Cina. Sebab selalu bila saya sembang topik ni, orang akan cakap orang Cina ni bagusnya mereka apabila mereka berada di kedudukan yang paling tinggi, tak kisahlah tinggi mana pun, dia masih akan ingat komuniti dia. Dia akan bawa komuniti dia pergi bersama-sama. And bila saya try orang kata susun puzzle ni,
saya boleh nampak kenapa bila orang cakap Cina dia lagi ini dalam konteks ni bahasa ni lah, dia macam lagi maju pada Melayu sebab dia bersama. Walaupun jumlah dia tidak seramai Melayu, tapi sebab kebersamaan mereka ni, mereka berfikir bersama, ada dana mereka kongsi bersama, bila dapat jawatan tinggi mereka bersama, mereka takkan tinggal lah, mereka sedar diri mereka siapa. Jadi mereka nampak sebaik-baiknya kita nak bantu dia punya ni lah, nak bantu dia punya kaum dia. Dan benda tu bagi saya agak kagum lah. Cuma tuan ada rasa tak kita punya orang Melayu ni dia belum ke tahap itu? Adakah tuan setuju dengan saya punya pandangan ni? Setuju sangat tu. Itu kalau saya bagi markah tu 200%. Itu memang betul. Sebab saya benda ni dah lama berlaku dan kita selalu juga tegur. Ni panjang sikit saya nak cakap. Dulu Chinese tak macam ni. Turun penting kaum Cina tak macam ni dulu. Tapi bila sebab tu mereka boleh menyokong BN, menyokong apa yang ketika MCA ada, sebab mereka tahu mereka ada peluang perniagaan. Dia ada tahu pemimpin masa tu, orang Melayu pemimpin agak telus dan tidak rasuah, tak jadi macam sekarang ni. Jadi mereka pun seronok. Dia mula jadi begini, dia ada nampak rasis yang kuat bila seorang pemimpin keluar dari penjara. Mulalah dia tour Malaysia. Kita perlu adil kepada semua kaum. Anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Kadazan ada. Dia labelkan semua sama. Dia letak kita orang Melayu sama label dengan kaum lain. Sedangkan dalam perlembagaan tu kita ada keistimewaan. So bila dia dah hayak semua, dia pergi sana, pergi sini, ke masa tu you tengok mereka kaum ni tak patah balik lagi dah. Terus fikir untuk naikkan bangsa dia, nak naikkan bangsa dia, nak menuju pada ekonomi yang lebih besar, dan juga nak tunjukkan mereka lah sebenarnya yang kontrol ekonomi dan dia orang lah dapat lebih. Kononnya mereka lah yang bayar teks lebih, sedangkan ikut rekod orang Melayu yang bayar teks lebih. Dan benda ni kita lihat dia nampak peluang menjadi kuasa politik dan akan menerajui negara ni seperti mana sebagai negara Singapura dan juga Penang. So bila ni nampak mereka sebab position-position penting dalam mana-mana JAC atau syarikat apa semua mereka akan utamakan. Kalau syarikat mereka kita terpaksa itu syarikat mereka. Tapi kalau syarikat GSC yang kita tubuhkan memang untuk orang Melayu dilebihkan. Dah mula kita open kepada kaum lain posisi yang penting, walaupun chairman, walaupun CEO orang Melayu kita CEO ni, orang Melayu kita chairman ni, CEO ni dah colorblind dah. Pada mereka dia kata dia terikut dengan rentak kerajaan, kita tak boleh tengok color. Sebab tu kita kecewa, banyak juga datang mengadu dengan perkasa, Selcom, Maxis, Aziata, budak-budak kaum lain yang baru 2-3 tahun pengalaman cepat naik pangkat. Mereka dah 7-8 tahun padahal mereka lah lagi expert. Dia orang saja menafikan konon budak bukan Melayu ni kerja lebih rajin, lebih tu bohong. Saja dia nak jatuhkan anak bangsa kita. Sekarang ni contohnya macam Selcom dengan DG, banyak anak Melayu kita ambil VSS, kena tekan. Habis anak bangsa kita. Padahal itu sebenarnya kita tengah CEO Melayu. Hazanah chairman, dua-dua chairman gabungan tu chairman kita orang Melayu. Hazanah majoriti kepada syarikat ni orang Melayu juga. Dia tak peduli anak bawah ni. So lepaskan diri sendiri. Ini Melayu-Melayu yang pengkhianat bangsa. Melayu-Melayu yang lupa daratan. Melayu yang lupa posisi dia kat situ adalah kerana dia Melayu. Ini yang kita kecewa. Ini yang bezanya bila Melayu dapat tempat, dia lupa bangsa dia. Kaum lain dapat tempat, utamakan bangsa dia. Setuju dengan you. Memang kita, sebab tu kita akan lagi bising. Kita kena pastikan kalau kerajaan yang ada sekarang ni tidak berubah keadaan, dan kita gesa orang Melayu bersatu supaya, dan pemimpin Melayu juga perlu bersatu. Kalau kita dapat kuasa besar balik, betulkan ni semua. Betulkan ni semua dan kita suruh pilih orang-orang yang ada jiwa Melayu betul, posisi-posisi yang penting. Dan tidak buat yang betul, kita akan bantai, kita akan berhimpun depan pejabat dia. Malukan dia.
Desak dia dipecat. Itu hari saya tegur CEO, GCEO Petronas pasal 300 stesen Petronas untuk dipasang panel solar, tenaga solar, diberi pada satu syarikat bukan Melayu. 300 stesen. Kita bising, kita kata macam-macam, lupa daratan apa semua ni. Pasal dia pun kononnya kata syarikat Melayu tak boleh bersaing. Tak ada merit. Dia duduk kat atas tu, dia ada merit tak? Dia duduk kat atas tu kerana dia Melayu. Sebab dia Melayu, kita pilih dia duduk atas. Bukan merit sangat pun. Tapi dia boleh cakap macam tu. Baru dia nak buka 100 stesen pada syarikat Melayu. Kita tak puas hati, kita nak lebih. Mana boleh bagi 300 kepada satu syarikat bukan Melayu saja. Yang Melayu ni pecah. Dapat 20 syarikat orang Melayu nak bagi 4-5 seorang. Ini apa benda ni? So kita akan tekan kita mahu akan datang kat jam, pilih orang-orang ada jiwa Melayu duduk dekat situ. Ini yang kita bagus dibagi soalan ni. Dapat Aibat cakap. Tuan, saya nak reverse balik pada tadi yang bila kita cerita pasal politik yang menjadi punca kepada orang kata pertelingkahan lah, persaingan antara kaum ni. Sebab bila tuan cakap pasal apabila dikatakan semua kaum sama rata, sebab apa yang saya faham, apa yang tuan cakap ni sekarang ni, dia macam mewujudkan satu persepsi kononnya kaum lain ni sedang dipijak oleh kaum Melayu. Adakah itu persepsi yang telah muncul yang mereka cuba buat tu? Mereka ni, bila mereka cakap begitu, mereka tak dapat tunjukkan bukti. Mereka sahaja membuat persepsi supaya kaum diorang terus benci pemimpin-pemimpin Melayu, parti-parti Melayu, supaya mereka akan terus. Sampai sekarang, lihatlah bila dia berkempen sampai keluar bahaya kalau PAS mentadbir negara Pulau Pinang, dia akan menjadikan sebagai negara Taliban. Bayangkan dia boleh samakan dengan Taliban. Tak keluar pun, tak ditahan pun soal siasat. Ini satu penghinaan. Bahaya orang Serban lilit kepala kalau jadi kerajaan menguasai kerajaan negeri Selangor. Bahaya, bukan Serban ni bukan PAS saja. Orang Islam, dia menggambarkan orang Islam. Secara tak langsung dia menggambarkan orang Islam. Kita buat laporan polis, tak ada pun ambil tindakan. So mereka bebas. Bila kita bercakap pasal 3R, mereka ni kacau. So ayat-ayat dia orang ni yang betul-betul tanam pemikiran kepada bangsa mereka. Dahsyat sekali. Tapi bila kita tekankan isu Islam dalam Melayu, dia kata kita main tonggang agama, bangsa dan agama. Dia orang punya persepsi, dia orang punya media dia. Supaya ini sekarang kita sedang hadapi satu benda yang serius. Bila mereka tubuhkan NGO, untuk menanamkan semangat sebagai dia punya usaha untuk kempen One China. One China bukan One Malaysia. Kalau kita buat satu Melayu, kita Melayu. Dan satu Melayu lagi dekat tanah Melayu. Dia dekat tanah Melayu ni, dia boleh cakap One China. NGO yang promosikan One China di dalam negara kita. Ini yang kita heran. So dia dah nak betul-betul nak bawa negara ni seolah negara ni salah satu wilayah negara besar China. Ini usaha nak menanamkan semangat mereka kepada kaum mereka supaya kiblatkan negara tanah besar dia. So ini yang kita lihat, ini dah tak ada jati diri dah. Mereka terhadap negara ini, negara yang punya raja-raja Melayu, negara yang Islam agamanya. Mereka dah langgar ni semua. So benda ni, saya terima kasih kepada Tan Sri Rais Yatim yang membuat laporan polis. Tapi yang herannya dia dipanggil 2-3 kali. Dia buat report dia kena. Yang kita tujukan tak dipanggil-panggil buat pun siasatan. Siasatlah benda ni. Macam mana boleh lulus NGO tu? Lulus tak lulus? Kalau tak lulus, kenapa dia boleh aktif? Ini kalau kita lihat, penguasa-penguasa dalam negara kita pun dah terjerat dengan mainan politik. Takut. Bila penguasa kita takut hilang jawatan, ikut je. Walaupun benda yang langgar undang-undang negara pun, dia orang boleh pusing cakap. Ini yang masalah. Sampai ada no further action punya keputusan yang serius.
Ini yang kita takut. Ini yang sampai kita nak berhimpun. Bukan satu dua perkara, banyak perkara kalau kita huraikan. Takut tak habis podcast ni. Okay, Tuan. Saya rasa masa pun dah tak banyak, tapi saya ada lagi lah beberapa soalan nak ditanyakan. Boleh. Sebab tadi Tuan ada mention pasal China tadi. Sebab bila Tuan mention China, automatik saya terfikir pasal isu Jalur Gemilang itu hari yang beberapa, saya rasa ada dua kot, akhbar mana saya lupa pula, yang mana mereka tersilap terhilang satu logo elemen penting. Hilang bulan, yes, yang menggambarkan yang simbol Islam lah. Dan apa yang saya nak kaitkan dengan soalan berkaitan dengan perkasa ini hari ini ialah sebab orang akan cakap, kenapa, sebab ini saya pernah nampak dalam media sosial. Sebab baru-baru ini PAS pun buat silap yang sama, parti politik Melayu Islam, dan mereka macam mempersoalkan lah, atau tak tahulah, mungkin mereka saja kacau ke nak mengusik, tapi mereka tanya kenapa, adakah NGO Melayu seperti Perkasa ini juga akan bising sekiranya parti-parti yang politik Melayu Islam ni tersalah paparkan Jalur Gemilang. So apa komen Perkasa? Semalam kemarin ada media juga tanya saya isu bendera di Terengganu. Saya tegas, Perkasa tegas. Tak kira mana-mana pihak. Kalau melakukan kesilapan ke, ataupun dah lakukan kesilapan ke, ataupun dia mengeluarkan satu benda yang agak salah, dirasakan salah, dan ada puak dah bersuara, siasat. Baik mana-mana pihak, baik semua kaum, baik Surat Khabar tu ke atau kerajaan tu, itu tadi Kementerian Pendidikan. Saya pun tak faham benda-benda gini. Macam Terengganu tu, macam Kementerian Pendidikan, macam ada orang angkat bendera terbalik, pasang kat bangunan je. Ini semua kenapa? Setengah-setengah tu memang saya tahu purpose, memang sengajakan. Kalau kita pasang bendera ni, kita tengok, mesti kita tengok balik kan. Dah tahu terbalik ke tidak. Banyak benda berlaku macam ni. Tapi kalau macam budak-budak yang buat grafik ni, budak-budak ni kan mungkin dia terlepas pandang. Kan? Tapi kita marah pegawai yang luluskan tu. Dia mesti ada tukang semak dia. Betul. Tukang semak ni pun, kalau tukang semak pun terlepas pandang, kena hukum. Kena hukum. Bunuh orang tak sengaja pun kena hukum. Terlanggar orang tak sengaja pun kena hukum. Ini isu penting, isu maruah negara. Kalau tak kira semua baik PAS ke, UMNO ke, Putra ke, Jasa ke, Surat Khabar Utusan ke, Surat Khabar Harakah ke, apa, benda-benda ni siasat. Kalau rasa memang diorang tak sengaja, beri amaran atau bawa juga ke mahkamah untuk diberi hukuman denda. Denda kerana cuai. Kita cuai buat kereta, kena denda. Ni cuai, isu-isu penting ni, denda. Kalau tak penjara pun. Ini kena ambil tindakan semua. Perkasa memang tegas. Tak kira mana-mana pihak. So Tuan, untuk ending ni, sebab Tuan pun dah bagi tahu serba sedikit lah, macam highlight apa yang nak dibawa kepada himpunan pada Sabtu ni. So mungkin Tuan boleh address audience kali ni ke, cerita sikit lah pukul berapa bermula, kumpul di mana dan apa aktiviti-aktiviti yang diadakan sebelum kita tamatkan podcast pada kali ni. Yang pertamanya saya nak betulkan nak pastikan ataupun nak yakinkan semua orang Melayu yang memang berniat, berhajat nak turun beramai-ramai pada Sabtu ni pukul 2 di depan Sogo, Kuala Lumpur. Kita tetap teruskan. Kita dah buat putusan, kita teruskan. Walaupun polis kata dia sedang berunding, tapi kita dah buat persiapan. Banyak belanja kita dah keluar, kita share NGO berapa yang ada, pun bukan besar sangat. Yang datang tu volunteer. Kita tak sediakan bas, kita tak sediakan apa pun. Dia orang datang volunteer. Dan kita akan teruskan. Tetap walaupun orang kata kita tuduh kita nak kacau urusan negara ASEAN, kita dah terlanjur kita pergi. Dan kita tak buat benda yang salah pun. Kita berhimpun secara aman. Yang persidangan tu jauh dekat KLCC Convention Center sana. Kita buat sebelah sini. Dan nasihatkan saya nasihatkan semua orang ramai nak hadir, pakai baju Melayu, pakai baju putih, datang, jangan bawa apa-apa senjata tajam. Kita bukan nak buat huru-hara, kita nak berhimpun secara aman.
Kita buktikan kita akan menjadi rakyat yang disiplin, bukan jenis yang dulu yang terbalikkan kereta polis, pecahkan kedai apa semua, bukan jenis puak-puak tu dulu tu. Ketimbang semua tu. Bila dah berkuasa tak buat pun apa yang dia janjikan, perjuangkan. So kita datang sini nak menyuarakan, berhimpun, dan datanglah biar awal sikit. Berapa poin yang kita sediakan untuk yang sesiapa nak bersama berkumpul, nak berjalan menuju ke Sogo ataupun nak terus pun boleh. 4 poin yang kita tetapkan di Masjid Jamet Kuala Lumpur, di Kelab Sultan Sulaiman, di Masjid Kampung Baru dan juga Jalan Tunku Abdul Rahman yang berdekatan dengan Pejabat Agong PAS. Gitu. So semua boleh berkumpul di situ ataupun terus ke lokasi di depan Sogo. Usahakan apa cara pun nak sampai. Saya nasihatkan parkinglah dekat mana-mana, dekat dengan stesen MRT atau train mana-mana, komuter ke LRT ke, parking, naik sampai ke Sogo. Sampai ke Jalan Sultan Sulaiman pun ada monorail. Sampai di Masjid Jamet pun ada MRT di bawah. Semua boleh. Hebat. Pemimpin-pemimpin dulu kita buat ni semua cukup. Kita punya pasarana pengangkutan kita. Nak tunggu 3 tahun ni satu benda pun tak nampak lagi. Hanya nyambung je tugas yang lama yang dibuat oleh pemimpin dulu. So kalau ada sesiapa yang kata perhimpunan ini batal, tolong jangan percaya selagi kami tak umumkan batal atau kami umumkan tangguh ke apa. Selagi kami tak umumkan, maknanya benda itu berterusan diadakan juga pada hari Sabtu ni. Saya serulah semua, kita buat jemputan kepada semua parti politik Melayu, nak tengoklah mana pemimpin parti yang datang. Siapa yang betul-betul menyokong perjuangan NGO-NGO. Kalau rasa pemimpin ni nak bersama kita, kita tengok siapa yang ada tu, kita naik dia, panggil dia berucap ke atas. Tapi tak ramailah. Kita tak naklah lebihkan orang politik berucap ni, pasal ni perhimpunan NGO Melayu untuk orang Melayu. Kita lebih kepada orang Melayu yang bercakap, bukan orang politik. Tapi walaupun bagaimanapun kita mengalu-alukan orang pimpinan politik merentas parti dah hadir kerana dia orang Melayu. Dan kita akan jemput dia naik, panggil nama je, bukan jawatan dia apa, bukan parti dia apa. Kita tak nak sebut parti politik dalam perhimpunan ni. Itu saja. So baiklah Tuan, so terima kasih banyaklah kerana sekali lagi sudi terima jemputan last minute daripada PTV Podcast. Dan saya doakan yang terbaiklah untuk Tuan. Kau mungkin pada masa hadapan kalau kita ada lagi orang kata segmen yang atau topik yang menarik, kita boleh jemput Tuan sekali lagi ya. Boleh, terima kasih. So saya sangat menyokong perjuangan PTV ni. Terima kasih. Saya pun bersama dengan ketua editor ni semua ni. Jatuh bangun, dihalang, diturunkan daripada media sosial punya platform macam-macam lah. Tapi PTV ni kita beri contoh sebagai satu orang kata perjuangan yang tak akan mudah menyerah kalah. Saya ucap tahniah kepada PTV. Terima kasih Tuan. So itulah dia bersama Presiden Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia, Tuan Syed Hassan Syed Ali. Jangan lupa tinggalkan komen atau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan komen PTV Podcast di semua platform TV PTV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.